Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ni saya nak terangkan tentang shipping. Okey, so dekat sidebar ni ada shipping, kita tekan shipping ni. Lepas tu kita tekan tambah kaedah. Okey, contoh nama kaedah untuk ni kita nak hantar dekat seluruh Semenanjung. Jadi kita tulislah shipping Semenanjung. Semenanjung. Okey, lepas tu kat sini dia ada kadar tetap atau self pick up. Lepas tu kat sini kalau kita nak buat dia jadi, contohlah kat Semenanjung kita nak buat dia free je ke, ataupun contohlah ni kita nak free shipping ni dekat area kawasan kita punya kedai tu, contohlah Selangor dengan KL kan. Lepas tu kita aktifkan kat bawah ni, kita tekan tambah. Okay, so dia akan keluar kat sini lah negeri yang free delivery dekat Selangor dengan Kuala Lumpur. Lepas tu kita boleh tambah lagi kat sini untuk sama juga boleh buat shipping Semenanjung. Shipping Semenanjung. Lepas tu kita boleh, contohlah ini tadi kita buat free delivery untuk Selangor dengan KL kan. Okay, jadi kali ni kita buat dia berbayar pula selain daripada KL dengan Selangor. Kita buat dia RM4. Okay, lepas tu disebabkan tadi kan saya tulis Semenanjung kan, jadi kita kena ni lah buang Sabah Sarawak, Selangor dengan Kuala Lumpur. Lepas tu kita aktifkan ni, kita tambah. Okay, contohnya kalau kita nak buat untuk Sabah Sarawak pun sama je step dia macam tadi. Kita tekan tambah, lepas tu kita tulis tulislah, kita labelkan dia as shipping Sabah Sarawak. Sabah Sarawak. Lepas tu dia kadar tetap kita letak, contohlah katakan dia RM6 kadar tetap kita tetapkan. Okey, untuk yang ni kita pilihlah Sabah Sarawak je. Lepas tu kita aktifkan, kita tambah. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa di video yang akan datang. Terima kasih.